Siapa dekat sini ada masalah keputihan yang sangat teruk. Macam orang kata, dia mula-mula ingat okey tapi memang kelamaan dia makin banyak, makin gatal, makin bau dan sebagainya. Okey, so masalah keputihan ni dia tak mengira umur. Ada yang remaja, ada yang single, yang dah berkahwin, yang sexually active, yang premenopause, postmenopause, semua orang boleh kena jangkitan pada vagina. Okey, so masalah keputihan ni kita tak boleh spesifikkan satu sebab saja. Dia ada banyak sebab-sebab lain. Okey, antaranya mungkin jangkitan kuman. Jangkitan kuman ni pun kita boleh divide kepada beberapa jangkitan kuman, iaitu jangkitan bakteria, jangkitan kulat dan jangkitan-jangkitan lain lah. Okey. So paling common adalah mereka yang terdiri daripada golongan ibu mengandung. Sebab apa? Ibu mengandung ni imun dia rendah, sistem imun rendah, dan perubahan hormon dan sebagainya akan menyebabkan kecenderungan kepada masalah keputihan. So masalah keputihan untuk ibu mengandung ni selalu paling common antara dua lah, jangkitan kulat ataupun GBS. Okay, GBS ke kulat dulu memang benda yang perlu dirawat sebab dia bahayalah. Okay, right. So untuk mereka yang nak rawat masalah keputihan ni, of course nombor satu kena jumpa doktor lah. Bila benda tu berlarutan, berpanjangan, kena consult dengan doktor sebab kita nak identify apa organism yang menyebabkan you ada masalah keputihan tersebut lah. Okay, tak semua masalah orang kata keputihan ni rawatan dia ubat masuk bawah tu, sebab most of the time ubat masuk bawah khas untuk fungal infection. Okay, tapi ada orang GBS. So GBS kalau pakai ubat anti kulat tak jadilah. Okay, so kalau benda ni dah berlaku lama, datang jumpa doktor dan dapatkan rawatan. Okay, yang kedua kita kena jaga dari segi kebersihan. Kalau tanya saya lah, personal opinion, personal preference saya tak berapa suka kalau wanita-wanita pakai panty liner. Okay, saya lebih suka menasihati patient-patient saya untuk pakai orang kata just cotton underwear dan tukar kerap berbanding pakai panty liner, sebab sometimes panty liner boleh menyebabkan kerengsaan ataupun inflammation dan akan menyebabkan lebih gatal dan sebagainya. So pakai cotton underwear dan tukar kerap. Okey, tukar kerap. Yang seterusnya kena selalu cuci lah kan, jangan tahan kencing kan, kena selalu cuci dan kena pastikan tempat sudut tersebut sentiasa kering. Kena lap lah, lepas kencing kena lap lah kan. Okay, and then kalau boleh untuk cucian wanita, ada satu orang mungkin dia OCD kan, dia rasa geli, dia rasa takut ke apa, dia cuci sampai dalam, sampai dalam orang kata faraj lah. Tapi sebenarnya kalau dia cuci sampai dalam, dia akan bunuh bakteria-bakteria baik. Okay, bunuh bakteria-bakteria baik, dia akan menyebabkan orang kata flourish of fungal infection ataupun bakteria-bakteria jahat, sebab dekat bawah kita tu ada orang kata group of army yang menjaga pH dan sebagainya dekat bahagian bawah lah. So if you bunuh bakteria baik, bakteria jahat akan take the upper hand. Okay, so jangan cuci sampai dalam. It's just enough untuk cuci bahagian luar saja dan jaga kebersihan. That's enough. Okay, so seterusnya kalau terlampau kerap, saya cadangkan buat ujian darah. Sometimes kita tahu mungkin keputihan tu adalah hint pertama kepada masalah kencing manis, masalah kronik-kronik yang lain. Okey, so siapa yang ada masalah keputihan yang teruk, yang dah lama dibiarkan ataupun tak ada jawapan dan sebagainya, jom jumpa kita di Poliklinik Ana. Okey, alright.